dia conteng muka, tak ada ke bang? Jeff Hardy yang conteng muka. Okey, sebelum ni aku ada review Jeff Hardy yang muka dia bersih, yang tak ada conteng-conteng muka. Tapi brother kita ni dia nak tengok Jeff Hardy yang conteng-conteng muka tu. Okey, jom kita review untuk brother ni. Ini dia Jeff Hardy yang conteng muka. Yang macam brother kita nak tengok ni lah. Ni dia bercabut. Okey, tapi aku malah cabut, aku letak je sini. Okey, so ni detail dia. Nampak cantik kan? Ni muka dia. Tengok muka dia tu. Dia nak tengok muka dia tu kan. Ni, nampak. Cun. Okey, baju aku belanja sikit lah tattoo dia. Tattoo dia aku belanja lah sikit. Tattoo kali ni dia lain sikit, dia penuh sikit tattoo dia. Kalau figure yang sebelum ni aku review, korang boleh tengok video yang sebelum-sebelum ni. Dia punya tattoo dekat belakang dia ni tak penuh. Yang ni penuh, nampak ni. Tattoo dia yang latest lah senang kata kan. Cantik gila weh tattoo dia apa. Right. Cun. Macam best tak? Okay, kalau korang nak tengok figure yang lain yang dekat belakang aku ni, korang boleh drop korang punya request dekat ruangan komen. Kalau korang nak cari baju-baju wrestling, korang boleh check dekat saya punya showcase ataupun dekat beg kuning saya lah, senang kata. Okay, so jangan lupa like, follow and share, support saya sikit, beli baju. Okay, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye bye.